Siapa kat sini ada masalah klemomo? Okey, dengar sini apa yang saya nak cakap. Klemomo terjadi disebabkan oleh kulit kepala terlalu cepat hasilkan dan terlalu cepat gugurkan sel kulit mati. Sebab itulah klemomo kita nampak macam kulit kepala putih-putih menggelupas kan. So, punca yang paling common ni adalah disebabkan oleh kulit kepala terlalu berminyak. Minyak berlebihan ni buat kulat semula jadi dekat scalp ni membiak terlalu banyak. Kulit kepala kita ni dah ada kulat semula jadi. Tapi kalau bila minyak berlebihan tu boleh buatkan kulat jadi overgrowth. Yang mana sebab itulah kita akan rasa gatal-gatal, rasa berkuping kepala dan juga klemomo makin banyak. Klemomo boleh juga terjadi kalau kulit kepala kita terlalu kering ataupun barrier dah rosak. Kalau ada penggunaan produk-produk rambut yang tak sesuai pun boleh buatkan kulit kepala kering, boleh buatkan jadi macam menggelupas. Contoh-contohnya macam produk-produk yang terlalu keras dia punya ingredient ataupun ada alkohol ataupun guna produk kepala tapi tak cuci dengan betul-betul, tak bilas dengan betul-betul bersih. Selain tu, klemomo boleh terjadi juga disebabkan oleh stres ataupun hormon. Stres ni memang boleh buat scalp ni jadi flare up. Jarang cuci rambut juga boleh menyebabkan minyak peluh dan sel kulit mati terkumpul. Itu yang menyebabkan jadi klemomo. Dan ada juga disebabkan oleh masalah kulit tertentu lah. Contohnya macam dermatitis, eczema ataupun psoriasis. So, sekarang dah tahu kan? Ingat saya, seni bukan sekadar rutin.